Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat yang Allah bagi dekat kita. Yang kalau kita nak hitung tuan-puan sekalian, tak mampu kita nak kira. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, macam biasa kita akan teruskan kita punya sesi kuliah kita, iaitu berkenaan dengan kitab Bidayatul Hidayah, iaitu salah satu kitab tasawuf, kitab yang berkaitan dengan akhlak. Tasawuf ataupun akhlak. Yang kadang-kadang ada orang dipandang rendah dengan akhlak ni. Dia ingat akhlak ni adalah perkara yang senang-senang, perkara yang remeh-temeh. Sedangkan tuan-puan sekalian, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ini merupakan salah satu di antara cabang ilmu agama yang terbesar. Yang di mana tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca kitab hadis 40, kitab hadis 40 daripada kitab Imam Nawawi, ataupun kita panggil kitab hadis Arba'in. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dalam satu hadis yang panjang, ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk bersama dengan sahabat, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, tiba-tiba ittala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Tiba-tiba sedang Sayyidina Umar, sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama, tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai pakaian putih. Bukan hantu. Bukan. Lelaki yang memakai pakaian putih. Maksud dia apa? Pakaian dia cantik, bersih, suci. Ya, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita dalam masjid ni pakai jubah putih, nampak cantik je, nampak bersih je tak? Macam tu lah lebih kurang. Kemudian syadidu sawadi sya', pakai jubah putih yang bersih, kemudian rambut dia pula terlalu hitam. Rambut terlalu hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada kesan bahawa ia sedang bermusafir. Sebab apa tuan-puan sekalian, kalau pada zaman Nabi dulu, daripada satu tempat ke satu tempat, mereka ni bukan ada kereta macam kita ni, bukan ada motor. Kalau jalan tu dekat padang pasir ke, ataupun daripada rumah ke rumah, daripada rumah ke masjid, lalu kawasan pasir, maka akan lekat debu-debu ataupun pasir dekat baju dia. Tapi tadi lelaki ni tadi apa? Tiada kesan bahawa ia sedang musafir. Maksud dia baju dia bersih, tak ada apa-apa kesan, cantik sahaja. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan Umar kata apa? Kami tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang kenal dia. Laki ni tiba-tiba datang pakai baju putih, rambut dia hitam, tidak ada kesan bahawa ia sedang musafir, dan semua orang tak kenal. Kemudian apa dia buat tuan-tuan sekalian? Laki tadi pergi duduk dekat depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk lutut bertemu lutut. Maksudnya kita kata apa? Depan-depan lah. Lutut bertemu lutut. Dan sahabat laki tadi buat apa? Dia letakkan tangan dia ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak macam tu. Duduk lutut bertemu lutut, letak tangan dekat atas paha Rasulullah. Kemudian tiba-tiba dia terus tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Orang tiba-tiba datang. Tak ada orang kenal, tiba-tiba datang terus tanya, "Ya Muhammad, akhbirni an Islam." Wahai Muhammad, bagi tahu aku ataupun terangkan kepada aku tentang Islam. Tiba-tiba orang datang dekat kita tanya pasal Islam. Kalau kita akan tanya, dia orang siapa? Tiba-tiba datang, kau tak kenal pun awak. Bagilah salam dulu ke, tanya khabar dulu ke. Tiba-tiba datang, dia kau ajar ni. Itu kalau kita lah. Tapi yang Nabi ni, tiba-tiba orang lelaki datang macam tu, Nabi buat apa? Nabi pun jawab. Jawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ditanya apa itu Islam, Nabi jawab apa? Islam adalah kamu bersaksi, yakni kamu bersyahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Dan hendaklah kamu dirikan solat, mengeluar zakat,
berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Nabi jawab, apa itu Islam? Kemudian lelaki tadi bila mana Nabi dah jawab, apa dia buat? Dia kata apa? Sadaqta. Maksud dia apa? Benar kata kamu. Benar kata kamu. Dah lah awak tiba-tiba tanya soalan, dia tanya soalan macam tak tahu. Lepas kita jawab, betul lah tu. Maksudnya dia dah tahu dah jawapan, tapi saja-saja tanya. Dah tahu dah jawapan tapi saja-saja tanya. Masa ni tuan-tuan sekalian, Saidina Umar radhiyallahu anhu dia kata apa? Engkau ni pelik. Engkau tanya dan engkau jawab dan engkau membenarkan soalan yang engkau tanya. Lalu lelaki ni tadi ditanya lagi. Dah tanya pasal Islam tadi, fa akhbirni anil iman. Bagi tahu aku, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa dia iman? Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman dengan takdir Allah. Tak kisahlah takdir itu takdir yang baik ataupun yang tak baik. Itu adalah iman. Kemudian lelaki tadi cakap apa? Sadaqta. Betul kata kamu tu. Maksudnya dia tahu. Dia tahu apa itu iman, apa itu Islam. Tahu saja-saja je tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terus lagi, fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi jawab apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Apa dia ihsan? Ihsan ini adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah dekat depan kamu. Tak, kalau kita nampak Allah depan kita tuan-tuan sekalian, kita nak ibadah main-main ke? Kalau kita nampak Allah dekat depan kita, kita tak ada dah ibadah main-main tuan-tuan sekalian. Macam kita lah zaman kecil-kecil dulu lah. Kalau mak ayah depan kita ngaji molek tak tahulah tuan-tuan sekalian macam mana, tapi zaman saya dulu gitulah. Mak ayah depan kita baik baca buku beria kan. Mak ayah tak ada, buat benda lain pula. Dulu zaman-zaman nakal dululah. Jadi ihsan ni apa? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Dan sekiranya kamu tak lihat Allah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Jadi itu ihsan. Kata ulama, ini adalah maqam ihsan yang tertinggi. Maqam ihsan yang tertinggi. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, apa maksud ihsan ni sendiri? Al-ihsan tu. Ataupun ada orang nama dia Hasan. Tak, sebab ihsan ni berasal daripada perkataan Hasan. Apa maksud Hasan ni tuan-tuan sekalian? Ada orang nama Hasan tak kat sini? Apa maksud Hasan ni? Kau tak tahulah nama kau. Kau dah umur 40 tahun, kau tak tahu nama maksud nama kau. Ojeng gitu. Saya dulu zaman saya ngajar sekolah tuan-tuan sekalian, saya cakap dekat anak murid saya tanya nama awal-awal. Tanya nama, apa maksud nama? Tak tahu nama, balik rumah tanya mak ayah. Minggu depan tak tahu, siap awak. Sebab kita kena tahu dan kena bangga dengan nama kita. Tak? Supaya kita tahu nama kita tu adalah doa. Bukannya nama Muhammad panggil Mat. Nama dah cantik dah Muhammad panggil Mat. Mat tu maksudnya mati. Weh, mati. Mat, sini Mat. Mati. Sini mati. Jangan bala. Tak? Jadi apa maksud ihsan ni? Ihsan berasal daripada perkataan hasan yang membawa maksud baik ataupun molek. Perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang molek. Buat baik, buat molek itu maksud hasan, baik ataupun molek. Seperti mana Allah kata, wabil walidaini ihsana. Apa dia? Buatlah kepada ibu bapa kamu perkara yang baik, perkara yang molek. Apa dia? Hormat cakap mak ayah. Tak lawan cakap dia, tak tinggi suara pada dia, doakan dia. Itu maksud wabil walidaini ihsana. Itu maksud hasan tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ni, al-iman, al-islam dengan ihsan, sebenarnya tiga-tiga ni adalah cabang ilmu yang besar dalam hidup kita.
cabang ilmu yang besar dalam hidup kita. Iman tadi pasal apa? Iman tadi tuan-tuan sekalian sebenarnya adalah berkenaan dengan akidah kita. Kita kena belajar ilmu akidah, ilmu yang berkenaan dengan iman. Kemudian ilmu yang berkenaan dengan fiqh Islam tadi, macam mana nak solat, tak? Ihsan tadi apa dia? Ilmu yang berkenaan dengan tasawuf ataupun akhlak, adab. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tiga ilmu ni adalah tiga ilmu yang penting. Akidah, fiqh dengan tasawuf. Tak boleh kita ambil salah satu sahaja, ataupun kita ambil dua je, tinggal satu. Kita belajar fiqh, kita belajar akidah, tasawuf kita tinggal. Tak boleh macam tu. Ataupun kita belajar tasawuf je, kita baik, jadi orang yang baik, orang yang hormat orang, tapi kita tak belajar tentang akidah. Kita tak yakin bahawa Allah itu ada. Jam, tak boleh. Jadi umat Islam yang betul-betul sempurna Islam dia, betul-betul sempurna iman dia, kena belajar tiga benda ni. Akidah, fiqh, akhlak. Siapa kata? Dalam hadis ni tadi. Tak? Sebab itu penting tuan-tuan sekalian. Pentingnya kita belajar tiga ilmu ni, termasuk ilmu tasawuf yang kita belajar pada hari ni ataupun pada sebelum-sebelum ni. Tak? Kemudian tuan-tuan sekalian sambung lagi. Laki tadi tanya apa? Fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang sa'ah. Sa'ah ni kalau ikutkan masa, tapi mudah cerita, sa'ah ni adalah hari kiamat. Ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah lagi tahu daripada aku. Orang yang bertanya sebenarnya lagi tahu pada aku. Jadi laki tadi tanya apa? Fa akhbirni anil amaratiha. Ceritakan tentang tanda-tanda kiamat tadi. Maka Nabi jawab apa? Tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan sekalian, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, di antaranya hamba perempuan melahirkan tuannya. Yang ni ulama kata apa? Kinayah tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan sekalian, berlakunya banyak penderhakaan kepada ibu bapa. Ibu bapa takut kepada anak, seperti mana hamba takut kepada tuannya. Itu tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat tuan-tuan sekalian. Nabi sambung lagi, apabila engkau melihat orang yang tak berkasut, tidak berpakaian, penggembala kambing yang berlumba-lumba bina bangunan yang tinggi. Macam kita tengok zaman sekarang tuan-tuan sekalian. Tak? Orang berkejar-kejar nak bina bangunan, siapa yang paling tinggi. Tak? Kemudian tuan-tuan sekalian, lepas orang lelaki tadi habis tanya semua soalan ni kepada Nabi, dia terus bangun, tinggalkan Nabi dan juga sahabat. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tahu tak siapa tu? Siapa dia tuan-tuan sekalian? Nabi kata apa? Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril yang datang kepadaku dan mengajar kamu pelajaran tentang agama Islam. Apa dia? Orang Islam yang sempurna mestilah berpegang teguh kepada tiga ilmu tadi, tiga cabang ilmu tadi. Akidah, fiqh dan juga tasawuf. Jadi tuan-tuan sekalian, berbanggalah. Sebab apa? Masjid kita ada juga belajar tentang kitab tasawuf. Sebab kadang-kadang ada sebahagian masjid ataupun sebahagian tempat lain, hari-hari akidah, hari-hari fiqh, hari-hari hadis, kurang hanya sentuh bab-bab adab, bab-bab akhlak ataupun bab-bab tasawuf tuan-tuan sekalian. Itu pentingnya tuan-tuan sekalian. Jadi kita terus masuk kepada bab adab seterusnya. Sebelum ni kalau tuan-puan sekalian ingat, kita ada sentuh tentang adab bangun daripada tidur. Tak? Sebelum ni kita ada sentuh adab bangun daripada tidur dan adab ketika mana kita nak tidur. Tak pernah kita baca, tiba-tiba, tak pernah kita dengar, tiba-tiba dalam kitab ni ada sebut. Tak? Contoh nak tidur tu kena cek sinki, cek makanan dah buang ke tidak. Itu ada sentuh. Kemudian tuan-puan sekalian, pada adab yang seterusnya, iaitu adab-adab masuk ke dalam tandas. Apabila engkau baru masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau hendak keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Maksudnya di antara adab kalau kita nak masuk tandas, masuk kaki kiri, nak keluar tandas, keluar dengan kaki kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya.
Kita pernah sentuh sebelum ni kalau ingat lagi dalam kitab At-Tibyan. Masuk tandas, jangan bawa ataupun jangan pakai pakaian yang ada tulisan nama Allah. Kalau ada kopiah tu dekat situ ada tulis Allah dekat kanan ni sebagai contoh tak? Kopiah macam ni kan, ada tulis Allah kat kanan kiri ni. Nak masuk tandas, cabut kopiah tu dulu, letak dekat luar. Kalau takut kena curi, ambil kopiah tadi, simpan molek-molek, letak dalam beg ataupun letak dalam poket dan masuk dekat dalam tandas. Tu kalau takut kena curi lah. Macam tu juga dengan baju, kain dan sebagainya. Kita ada sentuh dah sebelum ni tuan-puan sekalian. Kemudian janganlah pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Yang ni sebab zaman dulu tuan-puan sekalian. Zaman dulu tandas dia bukan macam tandas kita tuan-puan sekalian. Tandas kita zaman sekarang ni tuan-puan sekalian cantik sangat. Dah ada dinding. Tandas tu dah ada, apa panggil Tuan Muhammad, dah ada bumbung. Kadang-kadang tandas ada aircon tuan-puan sekalian. Tandas ada aircon, tandas ada kipas. Sedap sangat dah. Tapi jangan tidur je dalam tandas. Kecuali tengah berak tiba-tiba tidur. Tu lain cerita lah tuan-puan sekalian. Ya, kadang-kadang orang tuan-puan sekalian dalam tandas tu tempat cari ilham. Duduk dalam tandas, tengah pening kepala buat kerja kan. Duduk tandas, tiba-tiba masuk idea. Ada orang lah tuan-puan sekalian. Tak tahulah ilham tu siapa bagi, syaitan ke apa ke, tak tahulah. Tapi kadang-kadang berfaedah ke ilham tu. Tak? Tapi zaman dulu tuan-puan sekalian, tandas tak macam sekarang. Ya, kadang-kadang berak dekat mana? Dekat dalam, pergi dekat hutan, pergi tengah-tengah hutan, dekat semak-semak dan sebagainya. Macam tu juga pernah. Zubair bin Awam kata Abu Bakar dia pernah berkhutbah. Dia kata apa? Malulah kepada Allah ketika mana saya hendak buang air di luar, saya akan tutup kepala saya. Aku akan tutup kepala aku. Sebab apa? Tanda malu kepada Allah. Tu zaman dululah. Dan sebenarnya saya ingat zaman saya kecil dulu pun ada orang tua lah bagi tahu, otak-otak bagi tahu apa? Nak masuk tandas, nak berak tu tangan letak atas kepala. Pernah dengar? Letak atas kepala tanda kita tutup kepala kita. Tu nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Sebab zaman sekarang ni tandas cantik dah. Macam tu juga pakai kasut. Sebab apa? Nak jaga kebersihan tuan-puan sekalian. Nak jaga kebersihan. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Kemudian apa lagi tuan-puan sekalian? Dan hendaklah engkau ketika mana engkau dalam tandas, engkau buang air, hendaklah engkau beristibrak, iaitu melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem. Ini bab istibrak. Bab lawas. Bab kita nak melawaskan air kencing kita. Sebab ada satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi berjalan-jalan lalu dekat depan kubur. Lalu dekat depan kubur, tiba-tiba ada dua kubur ni, Nabi berhenti dekat depan dia. Sebab apa? Nabi kata dekat sahabat, salah satu daripada penghuni kubur ni, dia tengah kena azab. Bukan kena azab sebab dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatihu minal baul. Kena azab sebab apa tuan-tuan sekalian? Salah seorang tu. Sebab dia diseksa sebab apa? Dia tidak mencuci air kencingnya dengan betul dan dengan sempurna. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Sebab itu dekat dalam kubur kena azab. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Sebab itu pentingnya istibrak ni tuan-tuan sekalian. Penting yang kita nak melawaskan dengan sebenar-benar sempurna. Supaya apa? Supaya kita punya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak? Contoh tuan-puan sekalian, kalau kita tak kencing dengan sempurna, kita tak kencing dengan sempurna, tak basuh dengan sempurna, lepas kencing tak basuh dengan sempurna, tiba-tiba kita dah pakai seluar, masuk dekat dalam, masa nak sembahyang tu, tengah jalan-jalan, tengah pakai kain tu, tiba-tiba air kencing, sisa saki baki air kencing tu terkeluar daripada kita punya kemaluan dan kena kain sembahyang kita, maka tak sah solat kita. Macam ni lah tuan-puan sekalian. Pernah tengok batang pahit tak? Kepala pahit tu. Kepala pahit ni tuan-puan sekalian, cuba kita buka air. Kita ambil wuduk lah. Kita buka kepala pahit tu. Kita buka, ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, kita tutup kepala pahit tu. Air dah berhenti keluar. Betul?
Cuba kita jentik kepala paik tu. Ada keluar lagi tak air? Ada keluar lagi air sedikit? Tak, setitik, dua titik. Macam tu jugalah dengan kemaluan kita, tuan-puan sekalian. Sebab itulah dalam kitab ni dia ada sentuh tentang istibrak ni. Nampak macam benda main-main, tuan-puan sekalian, tapi benda ni penting. Tak? Jadi apa di istibrak ni, tuan-puan sekalian? Istibrak ni adalah perbuatan untuk melepaskan diri kita daripada air kencing yang berbaki. Perbuatan yang melepaskan diri kita daripada air kencing yang berbaki. Macam saya cakap tadi lah, kepala paik tadi. Jentik ada keluar sikit lagi. Macam tu juga dengan kita, tuan-puan sekalian. Jadi cara dia macam mana? Macam mana, tuan-puan sekalian? Ada banyak cara. Di antara caranya seperti mana disentuh tadi dalam kitab ini, hendaklah engkau berdehem-dehem. Berdehem-dehem. Ini cara yang pertama, tuan-puan sekalian. Macam mana? Lepas kita dah kencing tu, tuan-puan sekalian, dah selesai kencing, kita pun berdehem-dehem. Macam mana? Kita pandai, semua pandai buat. Tiba-tiba ada je orang buat. Macam tu lah lebih kurang. Dah selesai kencing, kita tekan. Jangan buat mulut je, bunyi je. Tapi tak tekan. Jam. Dia sambil kita tekan. Berdehem-dehem. Cuma jangan berdehem-dehem masa kencing. Tengah kita kencing tu, tengah dalam proses keluar air kencing tu, kita berdehem-dehem. Berdehem-dehem ni berlaku selepas selesai kencing. Lah habis kencing tu barulah kita berdehem-dehem. Itu salah satu cara bagaimana kita nak berdehem-dehem ataupun kita nak beristibrak tadi. Tak? Sebab kalau kita buat, tuan-puan sekalian, dia kemungkinan besar dia akan keluar setitik, dua titik lagi. Jadi berdehem-dehem lah sebanyak 3 kali ataupun sebanyak mana kita rasa dah betul-betul, kita dah yakin dah tak ada air dah dalam kita punya kepala paik tadi. Dia untuk lelaki lah. Kemudian di antara caranya kita nak beristibrak ni, tuan-puan sekalian, macam mana? Kita menolak di bawah, apa panggil Allah SWT, bawah kemaluan tu dengan menggunakan jari. Dah kencing tu kita tolak guna jari. Ni contoh lah, tuan-puan sekalian. Ni kepala paik tu, tolak bawah tu. Tolak bawah tu sampailah kita yakin dah tak ada dah air kencing dalam kemaluan kita. Itu salah satu cara dia. Kemudian salah satu cara lagi, ada orang dia istibrak macam mana? Dia dengan cara dia bangun, duduk. Bangun, duduk beberapa kali. Kalau kencing tu dah habis kencing, dia bangun, duduk. Bangun, duduk. Jadi tak ada masalah kita nak pilih mana-mana. Kalau awak mencium diri tu, kecil. Kencing berdiri. Okey, kita ada contoh depan insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Bak kencing berdiri. Apa dia hukum kencing berdiri ni, tuan-tuan sekalian? Sebelum tu kita tanya dulu, apa hukum dia kencing berdiri ni? Apa dia hukum kencing berdiri ni? Apa? Betul? Kalau laki kencing berdiri kita boleh terima lagi. Kalau perempuan kencing berdiri memang tak ada, memang huduh lah perangai tak. Kencing berdiri ni, tuan-puan sekalian, hukum dia apa? Hukum kencing berdiri ni, tuan-puan sekalian, hukum dia apa? Hukum dia makruh. Kecuali dia ada kecuali dia, tuan-puan sekalian, kalau darurat. Sebab apa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun pernah juga kencing berdiri, tapi pernah 2 kali je. Masa bila? Yang pertama, ketika mana Nabi sakit. Masa tu Nabi sakit, Nabi tak boleh duduk. Nabi tak boleh duduk, tak boleh bengkokkan lutut dia, jadi Nabi kencing berdiri. Kemudian situasi kedua, masa bila? Masa pergi ke satu tempat yang di mana tempat itu sangat-sangat kotor, kalau duduk takut basah, takut kotor jubah, kotor pakaian. Jadi Nabi kencing berdiri. Selain daripada tu, tuan-puan sekalian, kalau kita boleh duduk, maka hukum dia kena duduk. Kena duduk. Cuma kalau kita boleh kencing duduk, tiba-tiba kita kencing berdiri, dia tak jatuh haram lagi lah. Jatuh kepada makruh. Ataupun tuan-puan sekalian, kalau kita pergi R&R kan, tengah-tengah berjalan, naik kereta, tiba-tiba kita penat, berhentilah R&R. Kalau perasan, kadang-kadang sebahagian R&R ni,
dia ada tempat tandas ataupun tandas lah, ada mangkuk tandas, jamban sebagainya, tapi ada juga tempat untuk orang kencing berdiri ni. Ada tak? Zaman dulu saya sekolah dekat sekolah Kici tu, sekolah Cina tu, tandas dia ada 2 je. Tempat saya tu lah, kat dalam dewan tu, masa tu tandas 2, sekarang banyak dah. Lepas tu dia ada tempat kencing berdiri tu, dia panjang je. Biasa orang pergi kencing dekat bucu sana, bucu sini. Tapi kadang-kadang dah ada orang penuh kanan ada, kiri sana, dia bantai je kat tengah tak. Tapi nak kata tuan-tuan sekalian, ada. Kalau kita pergi ada. Kadang-kadang tengok orang kita pun sama je, berdai je kencing situ. Tak? Tapi dia kalau dah tak tahan sangat tuan-tuan sekalian, tandas penuh. Ada 3 tandas penuh. Ni darurat tuan-tuan sekalian. Kita pun terpaksa tengok, situ je ada tak. Kita pun bantai julur je kat sana, kencing kat sana. Tak jatuh haram tuan-tuan sekalian, hukum dia makruh. Cuma kita kena ingat tuan-tuan sekalian, masalah orang kencing berdiri kat air ni, kat situ tak ada tempat nak basuh. Sekarang ada air, alhamdulillah lah. Bolehlah kita basuh kat situ. Boleh kita basuh kat situ. Okey, jadi kalau basuh tak apa. Kadang-kadang ada orang tak basuh pun. Tak basuh pun tuan-tuan sekalian, jam. Okey, jadi balik kepada cerita tadi tuan-tuan sekalian. Kalau kita kencing berdiri, yang pertama kita kena tahu, kencing berdiri ni hukum dia adalah makruh. Kecuali kalau darurat. Tapi andai katalah memang dah terdesak sangat, kita pun kencing berdiri, macam mana nak melawaskan tadi tuan-tuan sekalian? Cara dia sama, nak tak nak kita kena berdehem-dehem. Kena berdehem-dehem, ataupun cara yang kedua tadi, kita urut di bawah kemaluan kita tadi. Tapi jangan bantai buat cara ketiga. Dekat arena benda tu dah lah terkeluar macam tu, kita kencing berdiri, tiba-tiba kita duduk bangun. Orang cakap apa? Gila awak ni. Tak? Jangan buat macam tu tuan-tuan sekalian, huduh sangat perangai. Jadi kalau kita berdiri pun tuan-tuan sekalian, cara dia sama, kena berdehem. Tapi ada timbul isu pula tuan-tuan sekalian. Tak kisahlah kita kencing duduk ataupun kencing berdiri. Isu dia apa tuan-tuan sekalian? Isu dia kita was-was, ataupun ada kemungkinan seluar kita ataupun seluar dalam kita, boxer kita terkena dengan air kencing tadi. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kita dah kencing dah, lupa nak berdehem-dehem, tiba-tiba kena boxer kita. Macam mana kita nak solat? Buka seluar buka boxer. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, penting berdehem ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita pandai ataupun kita tahu cara berdehem, insya-Allah boxer kita takkan terlekat air kencing. Sebab itu kita belajar bab berdehem ni tuan-tuan sekalian, supaya nak elakkan isu ni. Nak elakkan isu masalah terkena air kencing dekat kita punya kemaluan, dekat kita punya seluar ataupun pakaian kita. Tapi andai kata kita was-was ataupun kita tak yakin, apa kita kena buat tuan-tuan sekalian? Yang pertama sekali, cara paling mudah tuan-tuan sekalian nak solat lah sebagai contoh, cabut seluar, cabut boxer, pakai kain. Tu cara paling selamat. Sebab tu kalau saya sendiri tuan-tuan sekalian, dalam kereta saya tak pernah tak ada kain lah. Memang sentiasa ada kain pelekat yang saya letak dekat dalam kereta. Andai kata berlaku macam keadaan tadi, ada ready kain. Itu kalau ada kain tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba kita duduk tempat ramai-ramai, kain tak bawa. Pergi shopping mall sebagai contoh, kain tak bawa. Susah. Guna, tak payah semayang lah. Ke guna tuan-tuan sekalian? Cara dia, di antara cara dia, boleh kita cabut boxer tu tuan-tuan sekalian, ataupun cabut seluar dalam tu, pakai seluar biasa, tak ada masalah. Tapi janganlah kita cabut boxer tu, kita letak tepi kita semayang tu, letak kat tepi tu. Ni boxer koi warna merah. Lepas tu dah lah kotak-kotak. Kalau kotak-kotak tak apa lagi, tiba-tiba ada kain, ada tai lalat banyak. Jam balik. Simpan molek-molek. Jangan tunjuk kat orang. Itu cara pertama, kita cabut, kita pakai seluar biasa, tak ada masalah. Kemudian macam mana tuan-tuan sekalian? Sebenarnya ini salah satu cara yang orang tak biasa buat, tapi boleh buat. Kita basuh boxer kita. Macam mana nak basuh? Biasa tuan-tuan sekalian, kalau kita terkena lah, kita rasa terkena boxer kita ataupun kita punya seluar dalam terkena air kencing, biasa kena kat mana tuan-tuan sekalian? Kat depan ke kat belakang? Ke kalau kita terkena air kencing setitik dua tu, basah satu boxer?
Yang tu bukannya terkena setiap 2, tu terkencing dalam boxer nama dia. Kan tak? Biasa kalau terkena setiap 2 tu dia akan kena dekat depan. Apa kita nak buat tuan-tuan sekalian? Kita cabut boxer kita. Yang laki lah. Cabut, basuh dekat bahagian yang kena air kencing sahaja. Cuma kena ingat tuan-tuan sekalian, bila mana ni bab taharah lah, bab membersihkan, menyucikan ni, jangan sekadar kita menyapu. Ini salah orang lah. Kadang-kadang kita nampak tempat kena air kencing kan, kita lap je. Itu salah. Macam tadi, boxer tadi kita lap je kena air. Kita lap kena air, tapi air tu tak mengalir. Itu salah. Sebab apa? Cara nak menyucikan air tu kena mengalir. Maksud dia macam mana? Kita cabut boxer kita ambil contoh bahagian ni kena air kencing tak? Contohlah handset ni. Ni depan ni kena air kencing. Kita basuh bahagian depan tu, air kena mengalir. Air kena mengalir. Lap sikit. Basuh sikit kat bahagian depan tu. Lepas tu pakai balik. Cuma tak selesa lah rasa basah sikit kan. Ataupun kalau takut nak cabut boxer tuan-tuan sekalian, yang laki ada seluar tu ada zip kan, buka zip, tarik je, basuh bahagian depan tu. Yang penting air kena mengalir. Sebab setahu saya lah boxer ni, dia orang panggil benda elastik. Bahasa Melayu dia apa? Bergetah lah kan? Dia boleh ditarik. Tarik macam kain kita, tarik lah sikit tuan-tuan sekalian. Tarik sikit, mengalirkan air, pak, lepas. Lepas tu semayang. Buat semayang tak ada masalah. Itu cara dia tuan-tuan sekalian. Cuma benda ni takkan berlaku kalau kita betul-betul tahu cara nak beristibrak tadi. Itu pentingnya tuan-tuan sekalian. Ya. Jelas? InsyaAllah. Kemudian tuan-tuan sekalian kita sambung lagi. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pohon yang berbuah. Maksud dia bantai kita berak dekat dalam, ataupun kita buang air kecil dekat dalam air yang tenang. Mandi kolam, rumah ada kolam tak? Kolam pula kecil je. Tak ada, bukan macam kolam kalau kita pergi dekat tempat-tempat Allahumma salli Muhammad, kolam awam tu dia ada air masuk, air keluar, tu lain cerita lah. Yang ni kita buat kolam depan rumah, mandi dengan anak, kita kencing dalam tu. Je. Tu huduh sangat perangai. Tak? Jangan qada hajat ataupun buang air di dalam air yang tenang. Kalau berak lagi nampak tiba-tiba terkeluar kan najis tu kan. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana dikhawatiri bahawa engkau terkena percikan. Kalau kita kencing tuan-tuan sekalian, kalau kita kencing dekat tempat yang keras, tak? Ataupun kita kencing berdiri lah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan perasan, air tu sebenarnya dia boleh terpecik kena seluar kita. Bukti paling mudah ataupun cara paling mudah tuan-tuan nak tengok macam mana tau. Dekat tengah panas, cuba tuan-puan ambil botol, curah air. Nanti tuan-tuan puan akan nampak apa? Air tu akan terpecik tinggi. Macam tu juga kita kalau dekat dalam tandas. Sebab tu bahaya kencing berdiri ni tuan-puan sekalian. Takut terpecik dekat seluar kita. Jadi elakkan tuan-puan sekalian. Lagi-lagi di tempat tanah yang keras ataupun sebagainya. Kalau angin bertiup tadi takut juga. Tak? Tengah kencing angin bertiup, takut air kencing tadi kena dekat kita punya pakaian kita. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu. Duduk dan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Ini cerita bab kita nak buang yang besar lah. Buang yang besar ni tuan-puan sekalian, kalau boleh kita memberatkan kaki yang kiri. Maksud dia apa? Kita angkat sikit kaki kita. Sebab apa? Sebab nak bagi mudah najis tu keluar. Adapun kalau kita nak duduk mencangkung biasa, tak ada masalah. Kemudian hendaklah engkau himpunkan di dalam istinja itu antara menggunakan batu dan air. Jikalau engkau hanya mampu menggunakan salah satu di antara kedua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, kerana itu lebih afdal. Ini cerita macam mana nak basuh berak. Macam mana kita nak basuh lepas kita buang yang besar tak? Macam mana kita nak basuh tuan-tuan sekalian? Cara dia yang pertama, yang paling terbaik adalah dengan menggunakan air. Menggunakan air.
Kalau tak ada air, maka boleh kita gunakan dengan batu. Cuma tuan-tuan sekalian, nak guna air tu, biasa kita guna air lah. Macam mana cara basuh berak? Oh, ni cerita cara basuh berak dah dekat masjid. Tapi inilah kita belajar tasawuf tuan-tuan sekalian. Ada adab ataupun macam mana kita nak basuh dengan sempurna. Jadi macam mana kita nak basuh berak yang sempurna tuan-tuan sekalian? Cara dia macam mana tuan-tuan sekalian? Paling mudah ataupun paling sempurna kalau boleh, lepas habis kita buang air besar, kita buat apa? Kita basuh dengan menggunakan jari hantu, ataupun jari hantu lah kita panggil kan, jari tengah ni, tangan kiri. Jangan bantai basuh, guna tangan kanan. Basuh, gunakan jari tengah ni, basuh sehingga macam mana kita nak rasa dah bersih, macam mana dengan cara kita daripada licin dia jadi kasar. Maksudnya macam mana kita basuh, dah habis berak baru kita basuh, gosok sampailah hilang rasa licin. Bila hilang rasa licin, sampailah rasa kasar, maka insya-Allah sempurnalah basuh berak tadi. Janganlah sampai kita nak pastikan okey betul-betul dah sempurna, kita ambil cermin, kita tengok oh dah betul-betul tak ada tai. Jam macam tu. Ada orang dulu kata apa? Lepas basuh tu, satu lagi lah, jangan lepas basuh kita pantai, kita apa panggil ni tak senonoh lah. Lepas basuh kita cium nak bau, itu tak senonoh lah. Jadi cara dia macam mana? Kita basuh, kita menggunakan jari tengah sampai hilang rasa licin, sampai rasa betul-betul kasar. Nampak tak? Lepas habis itu kita buat apa? Hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding ataupun dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau membasuh akan tanganmu itu. Maksud dia apa? Dah habis basuh, kita cuci tangan kita sampai bersih lah. Memang kat sini kata gosok tanganmu dengan tanah atau dinding. Tiba-tiba lepas kita berak, kita basuh, kita gosok dekat dinding tandas tu. Tu tak molek lagi tu kan. Maksud dia apa? Gosoklah dengan benda-benda yang kasar, benda-benda yang kesat, ataupun zaman sekarang ada sabun. Ada sabun, basuh sampai bersih. Itu cara-cara nak basuh air besar. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita sambung pada adab yang seterusnya, iaitu adab-adab ketika mana kita hendak berwuduk. Adab-adab ketika mana kita hendak berwuduk ataupun hendak ambil air sembahyang. Disunatkan untuk kita mendahului wuduk kita dengan bersiwak, seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW, ma taharatu lil fami wa maghdatu lil rabbi wa maskhatah lisyaitan. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membecikan bagi syaitan. Kemudian salatu bisiwak afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 kali solat tanpa siwak. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, bab siwak ni kita akan sambung pada masa akan datang, dan kita akan teruskan dengan adab-adab ketika mana berwuduk insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.